So guys, ini ialah Osbot Meet SE, webcam yang ada feature AI. Webcam ni pun sangat sesuai untuk korang nak buat live stream ataupun nak buat recording. Dan nak set up webcam ni pun sangatlah mudah. Cuma plug and play saja. Dah ada port USB-C di belakang webcam ni dan cocok terus ke korang punya laptop ataupun korang punya PC. Jadi untuk utilize dia punya feature-feature dia ni, korang kena download dan install dia punya software iaitu Osbot Center. Dan korang boleh utilize dari segi dia punya resolution, korang boleh adjust dia punya FPS, dan juga korang boleh manage dia punya AI feature iaitu auto framing berserta hand gesture. Dan lain korang boleh adjust dari segi dia punya filter dan sebagainya. Dan korang pun boleh straight tekan record button dekat dia punya software ni dan korang boleh start recording lah. Dan kalau korang nak guna untuk buat live stream, korang kena tekan button virtual camera ni, dan bila korang pergi ke software macam TikTok Studio ke ataupun OBS, dan korang boleh terus pilih lah kamera Osbot Meet SE ni sebagai main camera. Dari segi dia punya image quality pun cukup-cukup bagus, dilengkapi dengan CMOS sensor berserta ada dual native ISO. Dan kalau korang nak shoot in low light condition pun dia boleh bagi vibrant punya image. So tunggu apa lagi, korang patut dapatkan Osbot Meet SE ni untuk enhance lagi korang punya image quality dalam live streaming korang. Harga pun tengah murah sekarang ni, korang patut dapatkan sekarang.